Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dengan kami Transmatix Autobahn. So, dekat atas meja ni, ini adalah engine mounting untuk model A-Class A180 W177. So, macam mana kita nak tahu sama ada engine mounting dalam keadaan baik atau tak, dan bila waktu yang tepat untuk tukar. Untuk macam model yang ni, dia menggunakan semi hidrolik, dia senang lah kita nak detect. Kita boleh pakai visual inspection lah. Untuk jenis yang macam ni, dia ada getah ni dia akan melendut lah. Kalau contoh macam ni, nampak? Okay, yang ni mana minyak dia dah bocor lah, maknanya dah habis lah. Dia akan ke dalam, dia melendut macam ni. Dan untuk yang baru, dia macam ni, dia sepatutnya ada kembung-kembung sikit. Okay, so untuk jenis engine mounting macam ni, sedia maklum dalam dia memang ada minyak lah, sebab tu dia panggil hidrolik. Okay, nampak ni macam dia punya yang lama, dia dah bocor lah. Memang dah royak, dah teruk lah, sebab tu kita tukar. Sebab dalam ni memang ada minyak, nampak? So, bila mana bocor ni, kita tahulah hidrolik memang menggunakan sistem minyak. So bila dah tak ada minyak, macam mana dia nak support lagi, dia nak dampen. Mostly lah yang kita biasa nampak iaitu jenis yang full getah. Itu pun kita boleh buat visual inspection. Untuk lagi satu model yang commonly ataupun widely used, iaitu model yang full getah lah, jenis getah tu, kita boleh buat visual inspection juga. Bila mana getah dia dah koyak, ataupun dia dah merekah, ataupun dia dah crack. Lagi satu tandanya adalah waktu kita berhenti, enjin jalan, senang cerita enjin idle, tapi kita berhenti, waktu tu lah paling senang untuk kita detect lah, iaitu dari segi vibration yang berada dalam ruang kabin anda. Waktu anda memandu kan, akan ada satu getaran, sama ada dekat steering ataupun dalam ruang kabin anda lah. Itu adalah vibration daripada enjin. Bila mana engine mounting ni dia dah tak support ataupun dah tak dampen daripada vibration daripada enjin tu. So bila waktu yang sesuai untuk tukar engine mounting ni, untuk part-part engine mounting ni, kita sendiri tahulah dia memang ada part getah yang memang hujan panas, tak hujan tak panas pun dah kereput. Andai katalah elok pun 4 tahun 5 tahun tak anda perlu tukar, sebab benda tu ada risiko lah. Waktu bila kita speeding, tiba-tiba putus. So boleh jadi damage lah pada enjin anda. Untuk kos penukaran ni, untuk barangnya sendiri adalah variable, depends pada kita sama ada kita nak ambil ori ataupun OEM ataupun jenis. Yang contoh model ni ada yang semi hidrolik, getah, elektronik dan lain-lain lah. Kalau anda ada masalah-masalah begini, bolehlah datang ke Transmatix atau Benz, sama ada korang nak datang walk-in ataupun buat booking lah. Kalau nak buat booking, boleh direct pergi dekat link dekat bio. Apa-apa tekan je situ, lepas tu halo-halo. Apa dering lah, apa dering. Macam biasa geng, anda pengguna konti, kami pembaiki konti. Set!